Selamat tengah hari, Cik Amanda. Saya cuma nak pastikan proses permohonan syarikat kami diluluskan dengan kadar segera. Maklumlah ada ramai pelanggan nak package ni. Sabar Cik Lina, prosedur tetap prosedur. Semua permohonan perlu ikut giliran. Saya faham, tapi saya nak ucap terima kasih pada Cik Amanda. Kami ada package pelancongan ke Bali next week. Ini harga murah dan eksklusif untuk tamu seperti Cik Amanda. Anggap saja ini hadiah penghargaan daripada saya. Hadiah? Tak payahlah, saya tak biasa terima benda macammu. Alah, bukan rasuah pun. Sekadar tanda terima kasih je. Lagipun Cik tak buat apa-apa salah kan. Kalau begitu saya keluar dahulu ya. Cantik kan baju ni? Cantik lah. Kamu mau pakai? Belum. Tengok apa tu? Tengok baju ni Cik Amanda, cantik kan? Apa ni? Boleh saya tengok? Boleh. Ejen tadi bagi, dia kata sebagai tanda terima kasih seterus lesen syarikat dia. Amanda, kau patut berhati-hatilah. Ni nampak macam sopan halus. Kalau kau terima ni, mereka akan mengambil kesempatan terhadap kamu. Tapi ejen tu cakap ini sebagai tanda penghargaan je. Itulah cara rasuah bermula. Lama-lama jadi biasa. Jangan jadi maruah kita sebab tiket murah. Baiklah. Dah lah, jom balik. Arisa, saya nak kamu cari maklumat tentang Cik Lina dan hantar kepada saya dengan kadar segera. Baik, Cik. Saya akan hantar dengan kadar segera. Ini pada maklumat tentang Cik Lina. Saya harap Cik dapat memberikan keputusan yang benar dan tepat. Terima kasih, Arisa. Sama-sama, saya keluar dulu. Hello, saya Amanda dari Jabatan Pelancongan. Hello, Cik Amanda. Kami dari SPRM. Ada yang boleh saya bantu? Saya nak melaporkan tawaran mencurigakan daripada sebuah syarikat pelancongan. Kami dah terima laporan Cik. Kami akan buat penyamaran dan siasatan lanjut berkenaan laporan Cik. Ini akan berani macam Cik penting untuk bendung rasuah. Terima kasih. Ya, semua klien kita dah setuju. Semua urusan lesen akan beres. Cik Amanda pun saya dah pujuk dengan package murah itu. Cik Lina dari syarikat Global Tour and Travel. Kami dari SPRM. Cik ditahan kerana disyaki memberi soal untuk package pelancongan untuk mempengaruhi pegawai kerajaan. Apa? Tapi itu cuma hadiah. Hadiah yang diberi dengan niat mempengaruhi keputusan rasmi tetap dikira rasuah, Cik. Sila ikut kami. Asyik kau buat laporan Amanda. Kalau semua orang berani macam ni, rasuah takkan mudah berleluasa. Betul, kadang-kadang godaan tu nampak indah, tapi tinggalnya terlalu mahal, iaitu malah kita sendiri.